Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna in syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawluna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekali lagi kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk kita menyaksikan bersama-sama kita salat tarawih bersama imam kami, dan juga saya minta maaf terlebih dahulu kerana kehadiran guru saya di hadapan ini. Semoga saya dapat kendalikan sembarang kesalahan dan kesilapan boleh ditegur. Dan Alhamdulillah, topik pada hari ini yang diberikan seperti mana yang dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Taufik adalah berkenaan dengan Lailatul Qadar, adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba dia. Bila kita mengatakan berkenaan dengan anugerah ni, maksudnya adalah satu speciality, satu bonus yang telah diberikan oleh pencipta kepada hamba-Nya. Bonus yang mana dia tidak diberikan kepada sesiapa tetapi kepada kita. Dan kita tahu bahawa kehidupan manusia ini kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuannya adalah untuk beribadah, seperti mana yang kita tahu berulang-ulang kali yang kita mengatakan bahawa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi masih lagi manusia itu dikenali sebagai manusia yang pendosa. Kerana ini memang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, kullu bani Adam khata'. Setiap daripada anak-anak Nabi Adam ini seperti mana yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada anak-anak Nabi Adam pasti akan melakukan dosa. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan manusia itu sendiri di dalam Al-Quran, kita boleh kiaskan diri kita sendiri, adakah kita tergolong di dalam sifat tersebut ataupun tidak. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan telah insan itu, manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Dan di antara surah-surah yang lain yang boleh saya ingat, di antaranya adalah di dalam surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Sesungguhnya insan, manusia itu diciptakan dengan keadaan sifat halu'a. Halu'a ni maksudnya syiddatul huzun ataupun faza', iaitu terlalu dan sangat-sangat kuat mengeluh. Di mana Allah SWT explain dekat ayat selepasnya, wa idza massahu syarru jazu'a, jika dia ditimpakan dengan masaib, ditimpakan dengan musibah, jazu'a, dia akan rasa kesal, dia akan rasa mengeluh, dia akan komplain sepanjang kehidupan dia. Itu nama dia jazu'a. Wa idza massahul khair manu'a, kalau dia diberikan dia kenikmatan, maka dia akan manu'a. Manu'a maksudnya bakhil. Dia akan simpan untuk diri dia. Dan kita boleh tengok juga, ni dikaitkan dengan ayat di dalam surah Az-Zumar, di mana Allah SWT mengatakan, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. Jika manusia itu diberikan kesusahan, diberikan kemudaratan, dia berdoa kepada Allah, da'ana. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا, dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala tukarkan musibah dia tu kepada kenikmatan, apa yang dikatakan? Qal innama utituhu ala ilm. Sesungguhnya aku dapat nikmat ni, aku dapat kenikmatan ni adalah kerana keilmuan aku, adalah kerana kepandaian aku. Dia lupa yang sebelum ni dia berdoa kepada Allah. Itulah sifat manusia. Wa kanal insanu wa khuliqal wa kanal insanu ajula wa kanal insanu khuliqa halu'a. Dan antara ayat-ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, sesungguhnya dalam surah Al-Kahfi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, di mana manusia ini memang diciptakan di dalam keadaan yang sifatnya suka berjidal, suka bertengkar dengan manusia. Dan ini adalah kelemahan-kelemahan manusia secara asalnya. Secara asalnya memang manusia begitu. Tetapi di sebalik maksiat, di sebalik kekurangan manusia, di sebalik dosa-dosa manusia itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan kita satu malam, yang mana malam itu kalau kita mendirikannya dengan penuh pengharapan, dengan penuh keimanan, maka segala kekurangan dan dosa kita Allah akan hapuskan. Ini namanya anugerah. Ini yang namanya anugerah.
Kerana kita tidak akan dapat malam ini kecuali satu malam saja di dalam bulan Ramadan. Ini namanya anugerah. Sepanjang mana kehidupan kita, 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, kehidupan kita dengan kekurangan, dengan sifat-sifat yang Allah dah sifatkan dengan serba kekurangan, tetapi dengan satu malam jika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita akan keluar daripada bulan Ramadan dengan dosa yang diampunkan. Kerana itulah dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Selagi mana, wahai hamba aku, selagi mana engkau berdoa kepada aku, warajautani, dan engkau berharap kepada aku, ghafartu laka ala ma kana mink, aku akan mengampunkan segala dosa engkau, apa yang kau ada di atas bahu engkau, wala ubali, dan Allah tidak mengindahkan apa dosa yang kau dah buat. Berzina, mencuri, berbohong dengan orang tua, tidak berlaku amanah, tidak mendidik anak dengan betul, tidak berlaku jujur dengan ibu dan ayah, semua wala ubali, aku akan ampunkan. Aku akan ampunkan. Ini nama dia anugerah. Dan Lailatul Qadar adalah satu malam yang mana semua orang-orang beriman akan mula untuk terkejar-kejar. Jadi kerana itulah kadang-kadang kita akan dapat lihat ada pelbagai pesen manusia. Ada yang datangnya 10 malam terakhir indah tak indah aja. Ada kalau kita nak cakap kepadanya, Lailatul Qadar ni adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, adalah doa kita diampunkan, kita ibadah di dalam Lailatul Qadar seolah-olah beribadah 84 tahun. Diorang akan okey, ya, tak masalah, okey, dia tahu, maklumlah, ilmu saja. Tetapi mereka tidak terbuka hati untuk mengejar. Dan kalau kita di antara hamba-hamba yang begitu, hanya sekadar tahu saja, saban ulang kali asatizah mengatakan, okey, tapi tak ada pergerakan, maka tepuk dada dan tanya iman kita. Kita nak kena jadi orang yang beriman yang kejar malam Lailatul Qadar. Kerana ini adalah anugerah. Anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan dikejar kecuali orang-orang yang beriman. Kerana orang yang beriman dia akan tahu bahawa kehidupan dan juga sifat diri dia sendiri yang telah disifatkan oleh Allah, aku ni adalah orang yang lemah. Aku ni adalah orang yang kikir. Aku ni adalah orang yang bakhil. Aku ni ada yang suka terkejar-kejar. Aku terburu-buru. Aku ni cepat komplain. Bila diberikan nikmat, selalu aku balik kepada aku. Bila diberikan mudarat, selalu aku balikkan kepada orang. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifatkan, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Manusia itu jika diberikan nikmat kepada dia, diberikan kesenangan kepada dia, diberikan kemuliaan kepada dia, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Sesungguhnya Tuhan aku telah muliakan aku. Tuhan aku sayang aku. Wa ammal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tetapi kalaulah Allah menguji dia dengan kesempitan rezeki, dengan ujian, dia akan kata apa? Sesungguhnya Allah dah tak sayang aku. Ini insan, manusia serba kekurangan. Itulah dia. Kan, diberikan kenikmatan, kita tepuk dada kita punya usaha. Bila diberikan kesusahan, kita katakan ini semua Allah menzalimi diri aku. Ingat kepada surah Yunus, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah tidak menzalimi manusia sama sekali. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Tetapi manusia yang menzalimi diri dia sendiri. Manusia yang tak kenal Allah, manusia yang tak tahu sifat Allah, manusia yang tak tahu yang Allah ni sayang kepada dia. Manusia sendiri yang menzalimi diri dia sendiri. Karena itulah Nabi SAW memberikan panduan. Fa in wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, mengucapkan ini semua daripada Allah. Wa man wajada ghaira dhalik, siapa yang mendapat selain daripada nikmat, kesusahan, kesempitan, ujian, dugaan, fala yalumanna illa nafsah. Janganlah kau salahkan sesiapa kecuali diri kau. Mungkin kerana maksiat kau, mungkin kerana kekurangan ibadah kau. Kerana itu Allah memberikan kau ujian untuk kau kembali kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menggunakan malam-malam yang baki ini, semoga kita tergolong dalam golongan yang dapat menyaksikan malam Qadar. Kita pun tak tahu. Tetapi bagi siapa yang taharrau, siapa-siapa yang berusaha dalam mencari 10 malam terakhir ni, pasti satu malam ni mereka akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa semoga kita lah tergolong di dalam golongan orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyaksikan malam Lailatul Qadar dengan keadaan yang mana kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunkanlah aku, sesungguhnya kau suka kepada pengampunan, maka kau ampunkanlah segala dosa-dosa yang telah aku lakukan
kepada Engkau sepanjang kehidupan aku. Dan semoga kita keluar daripada bulan Ramadan ni tidaklah tergolong seperti mana yang disifatkan oleh Nabi SAW, raghima anf, raghima anf, raghima anf. Amat rugilah dan amat rugilah bagi siapa yang masuk bulan Ramadan tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Semoga kita semua tergolong dalam golongan orang yang diampunkan dosanya dan tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa seperti mana Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi manusia yang tattaqun, yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairal jazaa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.